Hai, mari kita menukarkan paparan visual dari shaded ke wireframe. Apabila sesebuah objek tiga dimensi dihasilkan, ia pada asasnya dipaparkan dalam paparan shade. Anda boleh menukarkannya kepada paparan wireframe dengan menekan kekunci F3. Paparan wireframe membolehkan anda mengawal perincian kepada objek anda. Untuk menambah wireframe pada objek anda hanya perlu klik pada parameter objek untuk length segment, width segment dan height segment. Anda juga boleh masukkan nilai-nilai yang bersesuaian mengikut pilihan anda. Semakin banyak wireframe, maka objek anda akan lebih terperinci dan mudah dibentuk. Tekan sekali lagi kekunci F3 untuk kembali kepada bentuk shade. Untuk paparan serentak shade dan wireframe, tekan kekunci F4. Tekan sekali lagi kekunci F4 untuk kembali kepada bentuk shade. Selamat mencuba!